izhar halqi yang kita kata dibaca dengan jelas, kadar dengung itu mesti ada pada izhar. Sebab dengung ni ada beberapa martabat lah. Dan kita ambil martabat, kita sebut terus kepada izhar ni, dia adalah martabat yang keempat. Jadi dia ada 5 martabat dengung ni sebenarnya, gunnah ni, tapi kita ambil martabat yang keempat iaitu izhar. Keseluruhannya izhar kini adalah hukum di mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf iaitu hamzah, ha, ain, ghain, kha, ha. Okey, dia ada 6 huruf. Jadi ketika mana nun mati ataupun huruf yang tanwin, yang mana asal kepada tanwin itu juga adalah nun mati, kan? Bila bertemu dengan 6 huruf ini, maka kita akan membaca dengan izhar. Okay, izhar ni maksud dia apa? Izhar ni maksud adalah jelas, nyata dan terang. Pun begitu, kita ambil sedikit lah, saya tambah sedikit. Di dalam nun mati ni, huruf nun ni mempunyai satu sifat yang tak boleh lari daripada diri dia, iaitu kita sebut sebagai gunnah. Pun begitu ketika mana kita menyebut izhar halqi yang kita kata dibaca dengan jelas, kadar dengung itu mesti ada pada izhar. Sebab dengung ni ada beberapa martabat lah. Dan kita ambil martabat, kita sebut terus kepada izhar ni, dia adalah martabat yang keempat. Jadi dia ada 5 martabat dengung ni sebenarnya, gunnah ni, tapi kita ambil martabat yang keempat iaitu izhar. Jadi ketika mana membaca izhar itu mesti kena ada dengung sedikit. Jadi kadarnya semakin berkurang kan. Jadi dia tidak terlalu dengung lama lah. Contohnya kalau kita tengok dalam surah Bayyinah ni, kita tengok pada ayat yang ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi ramai di luar sana sebenarnya kalau kita perasan membaca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, seperti berhenti. Sebab apa? Bila ditanya, hukum itu adalah izhar, ustazah katanya. Kan? Betul izhar, tapi di situ ada sifat yang tidak boleh lari padanya, iaitu gunnah, dengung. Jadi ketika mana membacanya perlu ada hukum, perlu ada dengung idgham itu, walau tapi kadarnya sedikit. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil, di mana kita akan merasa dengung tu yang datangnya daripada batang hidung ni, khayshum ni. Dia mesti ada kadar sedikit dengung. Kerana bila sebut izhar halqi ni, dekat situ selalu menjadi persoalan. Kenapa ada dengung, ustazah? Sebab huruf nun ini tidak boleh lari daripada sifat gunnah tersebut. Ini ramai yang macam tak ambil ni sangat, tak alert sangat dengan benda ni.